Hari ni kita ada something yang betul-betul menarik lah. Macam mana ni buat aquaponics? Mari kita buat satu sistem aquaponics yang kecil supaya kita boleh eksperimen, kita boleh faham macam mana pengendalian dia, macam mana kita nak tanam apa, ikan apa yang kita boleh buat. Tapi pakai benda-benda yang senang nak dapat lah. Dalam kedai hardware ada, dalam kedai DIY ada. So, apa yang kita perlukan ialah satu balang besar ni. Ni balang besar ni saya dapatkan di DIY punya shop lah. Ada roda dia yang boleh gerak lah. So benda ni akan jadi kita punya tangki ikan. Lepas tu kita perlukan kontainer bakery. So benda ni akan duduk atas ni lah. Ini tangki ikan. Ini akan jadi tempat di mana tanaman kita akan naik lah. So apa yang kita perlukan adalah PVC setengah inci dalam beberapa batang kecil macam ni. Kita perlukan tank connector ni dari satu ke satu. Kita perlukan T, kita perlukan elbow. Kita perlukan ni cable tie, PVC punya pemotong dia. Drill bit ni kita kena cari yang untuk setengah inci punya lah. Ni drill bit untuk setengah inci punya. Kita perlukan satu drill, satu pump. Pump ni pump kecil 14 watt. So 14 watt takkan makan elektrik dengan banyak lah. Saya rasa 14 watt dalam satu hari dalam 20-30 sen saja dia akan pakai lah. So benda ni untuk pump air ke atas grow bed kita. Kita kena cari dia punya fitting ni untuk setengah inci. So kita boleh masukkan pipe setengah inci lah.